Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada hari ini dan insyaallah kita sambung perbincangan kita tentang kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana kita cuti agak lama, bulan sudah Maidah tapi kita tak sentuh. Bulan ni kita sentuh, kita sambung. Saya ingat kita berhenti last sekali pasal Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu nak masuk Islam daripada tugas membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa adik dia. Kita punya kisah last sekali dia pergi jumpa dengan adik dia, kan? Kita sambung tentang tu. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab menerima tawaran untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi itu bila mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kira perintah daripada keputusan yang dibuat di Darun Nadwah, segala pembesar Mekah mereka serahkan tugas nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Umar pun bagi dia satu penghargaan, satu benda yang dia sangat orang kata banggalah. Pasal apa? Waktu tu dia penentang, antara penentang yang kuat, antara penentang yang keras. Bila dapat tanggungjawab lagu tu kira macam mana nak kata, dia rasa nak pergi buat dengan penuh kebanggaan. Nak kata aku mana tuan-tuan yang dirahmati Allah, waktu tu dia tentang lah, kan, belum masuk Islam lagi. Sampailah waktu nak pergi tu dia tersampak dengan Nuaim kata, Nabi mana? Aku nak pergi bunuh Muhammad. Habaq tu kira nak pergi bunuh Rasulullah SAW, kira habaq dengan penuh kebanggaan lah, kan. Tak Nuaim pilih balik. Nuaim kata apa? Nak pergi bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik ipang masuk Islam, orang tak sedang. Dia kena buah tu tuan-tuan, serba mana penampak mata muka. Orang tua kata apa? Selipar lembek sampai kat muka. Kena aku tu, kan? Kena tu daripada arah kata dah nak pergi ke arah Rasulullah belah sini, pusing balik pergi cari adik dia. Kita berhenti 4-5 bulan sudah tang situ. Kita berhenti tang situ. Jadi bila sampai tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ketuk pintu lah, kan? Buka pintu, suara Umar lantang sekali. Mereka yang berada dalam rumah semuanya takut. Di mana hendak menyembunyikan Khabbab ibnu Al-Al yang sedang mengajar mereka membaca Al-Quran. Bila ketuk pintu, ketuk ni kira bukan ketuk baik-baiknya, ketuk sopan nak lekang. Kerbang dengar dengan suara cukup. Allah, abang aku mai Fatimah Al-Khattab adiknya, Sa'id bin Zaid adik ipar dia. Dan Sa'id bin Zaid ni pun orang hebat, salah seorang 10 yang dijamin masuk syurga oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila suruh buka ke mana? Suruh buka jenis tak sabar ni. Jenis macam kita, kadang-kadang kita marah, kan tak usah marah lah. Kita sakit perut nak berak ke mana, kita ketuk pintu rumah. Takkan kita nak pergi berak kat garaj kot, kan? Kita kata gergong awak abah aku nak terberak, semua pergi terus. Lebih kurang aku tu Abang Azman berapa bulan kita tak jumpa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ketuk tu kira orang dengar saya tu. Maka Sayyidina Sa'id bin Zaid terus buka pintu.
Sedang Khabbab disuruh bersembunyi di belakang rumah supaya tidak diapa-apakan oleh Umar Al-Khattab. Kalau ditemui Umar tentu binasalah dia. Jangan-jangan dipancung kepalanya di situ juga. Jadi Sa'id bin Zaid cerita dia menyembunyikan Khabbab ibnu Al-An. Ada kata-kata duduk bawah kalung ke mana kau bagi tak nampak, tutuplah, kira selindung lah, tak bagi nampak, takut Sayyidina Umar mengamuk kan. Dia nanti nak sebat, mesti dia nak sebat siapa yang ajak kan. Jadi depa sorok dulu, biar tinggal depa dua saja kan. Bila sorok dan rasa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tak nampak, depa pun buka pintu. Aku dengar ada sesuatu yang kamu berdua membaca di dalam rumah ini. Apa dia yang kamu baca itu? Tanya Umar. Maka jawab Fatimah, adik dia, kata apa? Tak ada apa. Kan, dia dengar lah. Jenis panglima ni tuan-tuan. Hak jenis nak jadi panglima, jenis pendekar ni telinga tajam. Betul tak betul? Betul tak betul? Kan? Macam tu punya kuat. Dia duduk orang, takkan dia tak dengar? Kan, dia dengar lah. Tambah bila orang mengajar, macam kita ajak mengaji, ustaz saja kita dengar, kita ajak mengaji, kita ajak budak aku ni saja cek tanya ni, wadduha walaili idza saja, ajak betul dak, wadduha walaili idza saja, kita ajak lagu tu, tak ada orang ajak alif ba ta tha jim ha kha dal, tak ada orang ajak. Kalau guru lagu tu, guru baca, anak murid semua lena, confirm ya, alif ba ta tha jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dad, ajak lagu tu, tak ada orang. Alif fathah agak-agak kan. Lagi satu nak ajak mengaji, dia cengih sikit dia tak betul kan. Tak apa cik, apa baca pelan-pelan, Quran turun 23 tahun, tak khatam tahun ni, tahun depan tak boleh, tahun lagi satu tak boleh, tahun lagi. Tonton piantak mengaji anak nak khatam cepat, khatam lambat, cepat mana ada. Tak apa, tak ada orang mengaji untuk guru-guru tu tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana Sayyidina Umar Al-Khattab dengar, bila dengar tu dia tahu dah pasal Arab, dia tahu mana dia sembang Arab, mana dia syair, mana dia punya sajak ke apa. Quran dia leng. Bila jin dengar, dia kata apa? Apa dalam surah jin tu dia kata apa? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya inna sami'na, kami dengar apa? Qur'anan ajaba, Quran yang begitu menakjubkan. Orang cakap Arab lagu tu bukan kena ikut hukum tajwid, tapi baca Quran kena ikut hukum tajwid lah tuan-tuan. Semua zikir kita asma Allah sudah kita apa, tajwid salah tak apa. Takbir raya 70 tahun duk mangkuk tu takbir tak betul-betul, tapi tak apa, tak berdosa pun kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dia bila sambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cerita lagu tu lah. Apa kata baru Rabiul Akhir takbir dah. Enggak ada nak abang. Hak tu tak betul tajwid tak apa. Tapi Quran nak betul tajwid lah. Tak ada orang cakap sambil berdengung lah. Daripada mana kamu datang? Min aina jita, ada sebut perah. Min aina jita, lagu tu lah kita cakap. Mak teras sikit dia campur minji bagi lagu tu lah kan. Tapi kalau Quran tak ada, kita baca satu-satu, baca bertajwid. Jadi beza tak? Memang beza kan, memang beza. Jadi Sayyidina Umar ni telinga dia tajam, pendengaran dia hebat, mata dia tajam.
Jadi bila dia dengar daripada abang tak dengar, dia karen. Tuan-tuan tanya anak, tuan-tuan nampak dah, ataupun tuan-tuan dengar dah. Tiba-tiba anak tak mengaku, tuan-tuan, tak apa, lagu tu lah. Lagu tu lah, sajalah tanya. Kan, mesti, dan tak payah nak ranjau kat aku, ayat aku tak tahu. Kita mesti abang aku tu, dia tak betul abang dia. Kan, kita dia abang aku tu lah. Allahu Akbar. Jadi tak ada apa-apa kata engkau, sergah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apakah engkau ingat aku ni peka? Bila aku mendekati rumah ini tadi, aku dengar ada orang membacakan sesuatu. Mana dia orang dia? Kira adik dia Fatimah Al-Khattab, dia tahu benar perangai abang dia. Dia tahu benar perangai abang dia. Sebab tu dia sorok Khabbab, guru yang mengajar Al-Quran. Biar mereka dua ayah dia jumpa. Khabbab Ibn Al-Ad tak payah jumpa. Fatimah dan Said tahu benar. Hak adik tahu, hak adik ipar tahu. Kata yang ni tak boleh buat runding punya. Kan? Yang ni bicara tak ada, tangan nanti berbicara. Hak tu sorok tu. Mula-mula dia cari siapa? Tak, siapa ajak? Dia tanya hak ajak dulu. Dia tanya hak ajak dulu. Dia tahu pasal adik dia baru masuk Islam. Bila baru masuk Islam, benda baru, kita nak tahu, kita kena belajar. Jadi kita nak belajar tu, kita kena ada guru lah. Cuma lah dia special, dia kadang-kadang dia tak berguru, dia G juga, dia Google. Jadi bukan tak boleh, yang tu alat bantu belajar lah. Tapi kena berguru lah. Pasal apa? Berguru kalau tak tahu, kita boleh tanya. Kat Google kita nak tanya apa? Syekh, anak tak apa faham. Agak-agak Google tu jawab. Kalau tak lah jawab dia. Mana ada? Kan? Hak tu lah. Maka Fatimah jawab, tak ada apa abang. Sayyidina Sa'id begitu bimbang kerana dia cukup tahu akan kelakuan abang iparnya, yakni Umar. Dia kata kat sini ganas. Ganas ni kira kasang lah. Sayyidina Umar ni kira kasang. Maka Sayyidina Umar pun dia tak mau panjang cerita, dia minta. Mana buku yang hangpa baca tadi? Pinta Umar dengan serius sekali. Mana buku hangpa baca? Masa tu Quran belum dibukukan. Quran dibukukan pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu pun atas permintaan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lepas perang di Yamamah, dia perang yang banyak, tapi lah kali di Yamamah lah lawan Musailamatul Kadzab. 70 orang hafiz terbunuh dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar abang kata, yang apa yang apa orang tinggal lah. Yang apa yang apa orang tinggal. Kata pula Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar, hang jangan suruh buat benda hak Nabi tak nak buat. Hang jangan bagi aku raplah, kata Sayyidina Abu Bakar. Nabi tak pernah bukukan Al-Quran. Rumah sahabat ni ada 2-3 keping, rumah sahabat tu ada 2-3 keping. Tahu-tahu mai Sayyidina Umar 30 tu ada, tapi dia bukan dalam bentuk satu buku, dak lagi. Dalam bentuk satu kitab, dak lagi. Sayyidina Umar minta, lepas Yamamah tu Sayyidina Umar minta pasal apa? Ramai sangat syahid. Hampir 70 orang yang hafal Quran syahid. Sayyidina Abu Bakar minta tempoh, bermunajat dia dengan Allah, minta petunjuk dengan Allah Ta'ala. Mula dia kata, hang jangan suruh aku buat benda yang Nabi tak nak buat. Kan orang selalu abang kita, benda Nabi tak buat, siapa kita nak buat? Punya sempit fikiran. Kalau nak kira bid'ah, hak ni bid'ah paling besar, membukukan Al-Quran. Rasulullah tak nak buat. Siapa buat? Sayyidina Umar abang, Sayyidina Abu Bakar buat. Dia tak betul tuan-tuan. Faham tak ni bukan bahasa Jerman? Baru buku Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bari-bari tak ada lagi tuan-tuan. Bari semua lepas tu mai tuan-tuan. Mula buku himpun bagi ada setempat. Kalau tidak orang tu sikit, orang ni sikit, orang tu sikit. Kan? Baru himpun. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Hang jangan suruh aku buat benda Rasulullah tak nak buat. Tapi lah kali buat juga pasal fikir ke depan ni kalau semakin ramai lagi tak ada macam mana. Kan diringkaskan cerita lagu tu lah, semua kena ringkas.
Pasal apa? 8.21 kena berhenti lah. Tapi tak apa, pengurusi qaryah dah, saya kita tanya, Ustaz, mana? Boleh 5 minit ke 3 minit? Boleh. 5 sampai 3, 8 dah. Jadi ya. Apabila Fatimah tetap mengingkari dan terus menyembunyikan buku yang diminta itu, maka Umar pun marah dan memberikan satu tamparan yang keras pada muka Fatimah, menjadikannya jatuh tersungkur ke lantai rumah. Mukanya kelihatan berdarah. Maka selepas itu dia bertanya tu, kamu berdua sudah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia ikut tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Umar menengking mereka, lalu memberikan satu tamparan pula kepada iparnya Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dan dia tidak berani melawan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila lawan lagi rasa-rasa boleh menang, memang tak menang ha? Kan? Bila Ibnu Mas'ud pun baca Quran, tak sama bacaan Quran yang diajar di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar dengan bacaan Quran yang diajar kepada Ibnu Mas'ud. Sayyidina Umar masuk, dia dengar Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni ulama qari semua dia. Dia dengar Ibnu Mas'ud baca hak lain, dia panggil, ulang balik, dia sepak. Ibnu Mas'ud kata, Rasulullah ajak aku lagu ni. Dia kata, tak, Rasulullah ajak aku lagu lain. Ayat sama, tapi baca lagu lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bawa pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, betul, aku ajang ikut otak satu orang, ikut akai satu orang, ikut cerdik satu orang. Tapi Ibnu Mas'ud agak-agak dia sepak balik tak Sayyidina Umar? Dia tak sepak, tapi kira bahasa kita buta karir kena. Kan? Kira buta karir kena lah. Kan? Mai pula bila mana Abu Hurairah itu dia tak duduk kuliah subuh Rasulullah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak duduk kuliah subuh Rasulullah. Bila mana tanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa Rasulullah ajak? Siapa akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Kan? Dia kata, ulang balik. Hamba Allah tu pun ulang dapat nampak. Itu Abu Hurairah kata, apa pasal tampak aku memang Rasulullah ajak hari ni paling pendek memang. Rasulullah abang tu siapa-siapa akhir kalam dia la ilaha illallah dakhalal jannah, confirm dapat masuk syurga. Bawa pergi jumpa Rasulullah. Dia tanya, belum Abu Hurairah ni, dia tanya, ya Rasulullah, betul ke kamu ajak begini-begini? Betul. Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, nescaya umat akhir zaman kalau dia pegang benda ni, dia akan panjang angan-angan. Dia dok berasa apa? Dapat sebut lah, dapat sebut. Lepas tu baru Rasulullah cerita apa tu tuntutan la ilaha illallah. Tapi hak tu kira kes Sayyidina Umar lah. Kalau kata Sayyidina Sa'id, saya ingat dah kena dah. Kalau mangkit nak lawan, lagi kena. Kan? Lagi kena. Jadi tahu tak payah lawan. Dia tampak Fatimah. Fatimah jatuh dan berdarah. Pasal apa? Kerasnya. Tapak tangan Umar dia panggil kekar. Kekar ni macam kasar, tebal, sopa tapak kaki kita. Hak tu. Jadi kalau tapak tangan saya lembut, sepak orang tak ada apa. Tapi kalau kata tapak tangan jenis kasar, buat kerja keras ni, kalau sepak orang biru, tuan-tuan. Hak tu. Jadi Sayyidina Umar ni dengan kasar dia, dengan kekuatan yang Allah Ta'ala bagi kat dia, dia sepak adik dia berdarah. Dia tak puas hati jawapan adik dia bagi, dia sepak pula Sayyidina Sa'id bin Zaid. Tumbang kawan tu. Dua-dua kena. Dia masih lagi minta lembaran Al-Quran tersebut. Dia masih lagi minta lembaran ayat tersebut. Dia tetap mau. Tapi waktu kali kedua, Fatimah bila kena, belum kena pukul itu takut. Tapi bila dah kena pukul, takut apa? Mati-mati ya kerana Allah. Baru dia mangkit semula lawan dengan Sayyidina Umar. Tetapi Fatimah bangun menahan Umar dari memukulnya lagi. Maka Fatimah dikena, dia bangun, dia tahan Sayyidina Umar daripada nak pukul suami dia lagi, Sayyidina Sa'id bin Zaid. Maka lagi sekali satu pukulan hinggap di muka dia sehingga terkoyak kulit mukanya, dan darah yang sudah keluar tadi semakin menyembur dan mengalir ke merata muka dan juga badannya. Maka Fatimah
waktu tu dah tak rasa takut. Dia sudah tidak takut lagi. Biar mati dibunuh Umar, namun yang benar mesti diterangkan. Kata Fatimah, memang benar kami berdua sudah memeluk Islam. Kami telah mempercayai Allah dan Rasulnya. Sekarang engkau hendak buat apa, buatlah. Fatimah mencabar dengan suara yang keras, dengan matanya yang dibeliakkan. Abang cengeng, adik pun cengeng, tuan-tuan. Lebih korang kutu lah. Kan, abang cengeng, adik pun cengeng. Mula dia takut lah abang dia nak pukul. Dah kena lagi kali, diam tak puas hati ya. Dia kata, betul masuk Islam lah, ni nak buat apa, buat lah. Sayyidina Umar tu dia dua. Satu dia terkejut, dia jerakah. Yang kedua, bila dia nampak darah pada muka Fatimah. Darah kat muka Sayyidina Sa'id bin Zaid, dia tak heran pun. Alah ipang, ni adik. Kan? Dia tak heran pun. Tapi tang dekat Fatimah, tak ada gamak mai. Lepas tu dia terkejut. Lagu mana pengikut Muhammad berani lagu ni? Kan? Lagu mana? Macam dulu lah orang duk abang. Dulu pun sama, lah pun sama. Macam mana kalau pasang bendera 50, 80 ringgit, sedangkan pertubuhan Islam cukup dengan nasi lemak dan air sirap. Apa faham dah ni? Boleh faham? Macam tak apa nak faham? Tak bisa naik pasang bendera. Saya biasalah zaman sihat lah, zaman Dr. Kursi bagi arahan ni lah. Kan? Dia kata, heran ni nasi lemak kan sirap yang boleh naik pasang bendera. Dah kita mengaji tu kita faham. Abang sampai pasang bendera? Apa saya abang? Pasang tak? Saya, abang tak nampak. Pasang tak? Okey lah. Tak pasang tak mau kawan. Maka Umar kini baru sedar melihat darah yang meleleh dengan banyaknya dari wajah adiknya Fatimah. Perasaannya sesal mula menguasai dirinya dan dia bertenang sebentar, tetapi fikirannya masih terus kusut. Dan dia juga sudah terlupa akan Khabbab, guru yang mengajar kedua keluarganya itu. Kalau tidak tentu nahas akan diterima oleh Khabbab. Maka berkata Umar, sekarang berikan aku buku yang kamu baca tadi. Aku hendak lihat bagaimana sampai kamu terpengaruh dengannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Fatimah naik marah semula, Umar macam terkejut. Dan Umar pun tengok, macam mana punya berani ini. Bunuh pun tak apa. Kan? Bunuh pun tak apa. Benda ni tuan-tuan, Umar terkejut. Okey, Umar terkejut. Pasal adik dia kata apa? Anak buat apa? Anak bunuh. Bunuh. Sayyidina Sa'id bin Zaid kata tak apa, bunuh. Okey. Umar terkejut tuan-tuan. Tapi bila dia masuk Islam tuan-tuan, dekat-dekat waktu dia nak meninggal dunia, bila dia hujung pemerintahan dia, apa doa yang selalu dia berdoa? Ya Allah, aku nak mati syahid. Ya Allah, aku nak mati syahid. Sampailah satu hari Ummul Mukminin Hafsah, anak dia, dengar. Hafsah dengar tu, bapa cik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada dah. Kira bahasa kita sembang, lani duk berkuat dengan bapa. Tata dengar bapa pula doa nak mati syahid. Kan? Rasulullah dah tak ada dah waktu tu. Dan kerap Sayyidina Umar ziarah anak dia Hafsah. Dia kerap mai ziarah. Kan? Dia takut anak tu berasa seorang-seorang duk. Tiba-tiba anak tu dengar bapa minta nak mati syahid. Bapa minta nak mati syahid. Bapa minta. Sampai doa tu berulang kali sampai Hafsah tak boleh. Dia macam mati syahid ni, mati syahid. Orang kena tikam, orang kena bunuh. Anak perempuan, dia dengar lagu tu, dia perasaan dia lagu mana tuan-tuan? Tapi apa Umar kata? Benda yang dia terkejut bila Fatimah kata apa? Lah ni nak buat apa? Nak bunuh. Bunuh. Tapi waktu akhir hayat dia, bila anak dia kata, bapa minta nak mati syahid. Bapa minta nak mati syahid. Cikgu mana? Apa dia kata? Hafsah, aku nak mati bagaikan seorang lelaki. Dia tak mau mati macam sakit, mati tua, mati dia tak mau. Dia nak mati bagaikan seorang lelaki. Allahu Akbar. Hak benda-benda mula dia terkejut sebelum masuk Islam, tapi akhir sekali dia duk minta ke Allah Ta'ala dia nak mati syahid. Allahu Akbar.
Hak tu kata Sayyidina Umar. Kan kita kadang-kadang nak abang pun sedih, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita duduk depan masjid, kita menyuarakan sedikit bantahan tentang apa-apa program yang kita tak setuju dengan agama. Bukan buat apa pun. Kita duduk itu, kita abang kat polis, himpunan aman. Ada orang yang pi dan ada orang yang tak pi. Yang tak pi kata apa? Buat tang sini yang bukan orang tahu. Tak, kita cuma nak abang, kita nak suara pendapat kita. Hak tu. Nama pun perhimpunan aman. Meracun bola pun tak ada, apa jangan takut. Tu pun orang tak berani. So kira mati syahid lah tuan-tuan. Hak tu pun tak berani. Kan? Hak tu pun tak berani. Hari tu tuan-tuan, masa Aisyah tu, kan? Pergi duk cari orang nak baca khutbah. Kita masa Aisyah tu pun tak apa sihat, kita pun tak damping, kaki bengkak sebelah. Lepas cari-cari bertanya, ustaz boleh khutbah? Nak khutbah apa? Ni besok hari Sabtu tu. Memang elok ah. Kalau orang lain aku tak tahulah, tapi aku bercakap ah. Nampak suruh perhimpun elok-elok. Perhimpunan yang ramai tu satu sampah tak jumpa. Sikit ni elok lah. Hak ni pun nama perhimpunan aman, tapi duduk depan masjid lah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir! Cap ayam. Takbir! Boleh lah. Faham maghrib tak ada makan, duduk kuliah. Saat ni kalau lepas isyak dah lagi. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni bukan perang ku Sayyidina Umar angkat pedang, angkat pensel tuan-tuan, tak tahu bila ni. Silap-silap Covid rendah dia buat tuan-tuan. Angkat pensel, pangkah gitu. Bukan suruh angkat pedang berat. Kalau suruh orang sembelih lembu pun, berapa orang yang reti, hak lain pegang takut terkencing nak sembelih tak boleh. Kan? Ni pensel to be, faham? Bukan suruh tekan to be, pensel to be. Pangkah bagi betui. Boleh faham? Bukan bahasa Jerman. Masuk jamban kaki kiri, kaki keluar kaki apa? Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Allah Taala kira. Makan tangan kanan. Allah Taala kira. Takkan pangkah tak kira, agak-agak. Boleh faham ni? Bang, clear? Sekejap bendera. Sambung balik. Setelah mengaku dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu lihat darah yang meleleh daripada wajah adik dia Fatimah, maka dia menyesal dan dia bertenang sebentar. Dan seterusnya Umar minta, sekarang berikan aku buku yang kamu baca itu. Aku hendak lihat bagaimana sampai kamu terpengaruh dengannya. Sayyidina Umar minta lagi. Pada mulanya Fatimah tetap tidak mahu menyerahkannya, tetapi Sayyidina Sa'id bin Zaid mengambilnya dan menyerahkan buku, lembaran lah tuan-tuan, kepadanya. Lalu Umar duduk dan mengamati bacaan, dan dia membaca berulang kali sambil memahamkan kata-katanya yang dengan penuh perhatian. Adam dapat abang ada, Fatimah tak bagi lagi. Dia kata badan abang kotor, abang pergi mandi dulu, bersihkan badan abang. Sayyidina Umar ni kira zaman dia brutal tuan-tuan. Arak tu bila turun haram secara mutlak, rumah dia ada 2 tempayan. Kira champion lah. Bukan 2 botol tuan-tuan, 2 tempayan. Mandi pun boleh. Kan nak kata kasak Sayyidina Umar. Kan 2 tempayan, bukan minum, mandi pun boleh. Kan tapi bila mai secara mutlak haram daripada Allah Ta'ala, arak dia berperingkat. Dia mai saat ni waktu dekat semayang tak boleh minum. Lepas tu baru mai haram terus. Kan? Dan ahli tafsir kata kerana dia cakap dengan Rasulullah, dia habaq bagaimana pengaruhnya arak ni, teruk ayat Quran turun. Pasal apa? Sayyidina Umar berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tu dia pecah. Jadi kira memang buah lah, nak kata apa. Tapi tuan-tuan, tak ada gangster dalam dunia, sehebat Sayyidina Umar dapat
tawaran untuk bunuh Rasulullah. Sebab tu kalau ada gangster mana dalam dunia dia jahat aku mana pun, hang tak boleh challenge Sayyidina Umar. Siapa? Hang tak pernah dapat watikah untuk bunuh Rasulullah. Kan? Tapi bila mana dia masuk Islam, bila mana dia pegang sungguh Al-Quran, dia pegang sungguh sunnah, masya-Allah, fatabarakallah, dia hidup belakang Sayyidina Abu Bakar. Punya hebat tak hebat, taratulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kan? Jadi adik dia suruh bersihkan badan dulu, pergi mandi dulu. Badan abang kotor, badan abang tak bersih, mandi dulu, bersihkan diri. Dia pun bersih diri dia. Hak tu pendapat lagi satu bang. Lepas tu barulah bagi, dia pun baca Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Kan? Sayyidina Umar baca ni mana sama tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sayyidina Umar daripada kecil dididik oleh Al-Khattab, bapak dia. Dia reti tulis dan dia reti baca. Daripada kecil Sayyidina Umar reti tulis, reti baca. Artinya dia orang pandai, dia bukan orang bodoh. Dia boleh tulis, dia boleh baca, dia boleh ilmu pertanian, dia boleh bergusti, dia boleh penunggang kuda. Di pasar Ukas tu dia menang gusti, di pasar Ukas tu dia menang tunggang kuda, dan dia biasa menang tunggang kuda hak letak menatang tu, naik kuda tangkap. Kalau cek biasalah naik kuda. Tapi kalau duduk terbalik tu takut terbalik terus Kan? Sayyidina Umar kira champion lah tuan-tuan. Kan? Banyak lapangan dia boleh. Yang kasak-kasak ni banyak dia boleh lah. Kan? Hak tu kata Sayyidina Umar. Kan? Yang jenis kasak-kasak ni. Dan bila kita tengok di antara Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Abu Bakar, bapak dia Abu Quhafah. Bapak dia lemah lembut. Pasal itu Sayyidina Abu Bakar lemah lembut. Sayyidina Abu Bakar lemah lembut pasal Abu Quhafah tu bapak Sayyidina Abu Bakar lemah lembut. Sayyidina Umar siapa dia kasar? Sebab bapak dia Al-Khattab tu sangat-sangat tegas, kira kasar lah juga. Pasal itu Sayyidina Abu Bakar dia lembut, pasal itu Sayyidina Umar dia kasar. Dididik daripada kecil dengan tegas, dia bukan tak sayang. Pendapat Al-Khattab pasal apa dia straight dengan Umar? Supaya anak aku besar jadi orang, anak aku besar boleh buat kerja, anak aku besar boleh berdikari, anak aku besar boleh cari kerja. Dia tak manja. Hak tu dia didik. Sebab tu dia biasa tak bagi. Dia kata kalau anak gusti ke, hang keluar pada rumah ni. Satu Sayyidina Umar duk gila nama lah apa kan. Khabib pun reti juga nak berhenti 29-0 berhenti. Betul tak betul? Hak kat Malaysia ni tak berhenti, duk bilang numbers. Sampai faham dah ni. Khabib pun boleh undur diri. Kan? 29-0, tak apalah. Kan? Hak ni dah dekat 70, duk bilang number lagi. Ya, kacau. Bila Abu Zar Al-Ghifari minta jawatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar ni asal dia kepala penyamun Samsing. Kalau Abu Jahal gangster Mekah, Abu Zar dia bukan gangster Mekah, dia international, tahan orang kat padang pasir. Dia makan pau tang situ tuan-tuan, bukan kuih pau yang macam Seberang Jaya ni ada. Yang ni tahan orang tengah jalan. Itu Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila dia masuk Islam, dia seorang yang zuhud dan dia seorang yang wara'. Orang lagu ni baik minta jawatan, Nabi tak bagi. Dan dia berulang kali tak minta. Dia tak minta dah. Yang ni tak dapat, punya cari jalan, mau juga, haru. Dan Islam ajak jangan serah jawatan kepada orang yang gila nak jawatan. Pasal apa? Sebab dia bukan nak khidmat, dia seronok dengan jawatan. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Bakar, dia tengok waktu Rasulullah wafat, kalang kabut nak cari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok kalang kabut. Bila waktu dia sampai pun Sayyidina Umar tengah mengamuk.
Sayyidina Umar tengah mengamuk, siapa kata Rasulullah wafat, aku pancung dengan pedang aku. Senang. Kan? Mai Sayyidina Abu Bakar kata, Muhammad tu Rasulullah. Siapa beriman dengan Muhammad, tak betul ya, kena beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tak akan mati. Bila ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar dengan menggunakan ayat Quran, Sayyidina Umar pun tersedang, tak apalah. Nak pilih pemimpin, Sayyidina Abu Bakar pun tak gila jawatan. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan Sayyidina Umar untuk jadi khalifah di depan Ansar. Apa Sayyidina Umar buat? Itulah saya ada rasa macam ni. Ada Sayyidina Umar buat itu. Kita ni buat aku tu lah. Tak, saya ada perasan macam dalam kampung ni tak ada siapa saya lah. Saya cikgu pencin, celakui tu. Kan? Dan dia buat aku tu lah. Tapi Sayyidina Umar, bila Sayyidina Abu Bakar angkat tangan dia kelepiang. Dia tak piang. Biar lama-lama syok sikit bah. Kan? Dia kelepiang. Dia tak mau. Abu Ubaidah angkat tangan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar kata, hak ni Rasulullah sakit dia jadi imam. Hijrah ni teman Rasulullah. Rasulullah tak ajak siapa pun. Ikut hijrah ni, tahu kata kafir hambat. Hijrah tu berjalan Nabi mati tuan-tuan. Nabi keluar Sayyidina Abu Bakar. Patut dia teman dia, bukan Sayyidina Abu Bakar. Sepatut kita fikir logik akal lah. Kita fikir logik akal kita ni kata patut teman. Sayyidina Hamzah lah fighter, Sayyidina Umar lah fighter. Tapi rupanya takwa tu kuat pada fighter. Tak ambil dua orang ni, ambil Abu Bakar. Pasal takwa dia lebih tinggi. Takwa tu tuan-tuan, bukan takwa. Dia takut akan Allah. Hak tu, dia tak takut siapa. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sakit, Nabi suruh jadi imam. Aisyah radhiyallahu anha mai bawa usul kepada bapa dia, mai bawa usul kepada suami dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ya Rasulullah, bapa aku jadi imam leceh ya. Bapa aku jadi imam ni menangis. Ganti dengan Umar Al-Khattab, kerana Umar suaranya sedap dan tegah. Muka Rasulullah merah padam. Sayyidina Umar boleh ganti, tapi setelah Abu Bakar tak ada. Satu hari Abu Bakar ada urusan, Umar naik. Di mana Abu Bakar? Di babak Abu Bakar keluar, bawa Rasulullah tak marah. Okey, Abu Bakar keluar, Umar jadi imam tak apa. Abu Bakar tak gila jawatan. Barulah semua orang bagi bai'ah dekat Abu Bakar, dan akhir sekali Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali lambat? Sayyidina Ali menguruskan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu dia lambat. Mai bila Sayyidina Abu Bakar tengok bila Rasulullah wafat, Rasulullah SAW wafat, nak pilih pemimpin jadi kalang kabut kan. Jadi dia dah ada dia punya pilihan untuk ganti dah. Dan ganti untuk semua umat Islam. Dia panggil Umar. Dia panggil Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita nanti jumpa lagi kisah tu, tapi banyak lagi dah tuan-tuan. Ingat lagi 40-50 muka surat, tak apa saya cerita ini sikit. Usi dia punya orang Tanjung kata. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Sayyidina Abu Bakar panggil Sayyidina Abu Bakar, kata kat Sayyidina Umar, aku nak bagi hang jadi khalifah. Sayyidina Umar setuju tak? Dia tolak 2-3 kali. Kita kalau orang kata jadi JKK Kalde okey. Kan? Oh, terima tuan-tuan. Baru jadi JKK Kalde lah, makan tak ambil dengan orang, kena hidang ustaz. Dia tarik pun tahu ada, tak pergi ambil. Dia tak ada. Tunggu orang main tak celakui tu. Kan? Baru JKK exam kan, Sayyidina Umar tolak. Sayyidina Abu Bakar dia marah bila dia semua 2-3 kali nak pergi jadi khalifah. Sayyidina Umar tak mau. Sayyidina Abu Bakar kata, ni hang tak boleh tolak, hang kena ambil. Sayyidina Umar ambil. Belum dak lah ni, aku nak tanya siapa hang pilih aku. Tuan-tuan, kalau orang pilih tuan-tuan nak tanya aku tu tak? Saya sajalah saya tanya. Nak tanya tak? Bang, lama tak jumpa, nak tanya tak? Tak, abang tanya. Adik-beradik Sayyidina Umar. Baru seorang yang angguk. Aku pergi mengajak lama ni, aku tanya siapa tak boleh angguk. Bang, melawak awak lama tak jumpa. Ustaz, 3 minit Ustaz. 3 minit ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar tanya, ada siapa yang pilih aku? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku tak nampak orang lain melainkan aku nampak hang. Dunia tak masuk dalam hati hang. Rupanya nak jadi pemimpin ni kena jaga tuan-tuan. Kena jaga hak tu. Lagi pasal apa? Sayyidina Umar hafiz. Lagi apa? Sayyidina Umar paling faham Quran.
Sayyidina Umar ni tuan-tuan, biasa ada padri mai, ada ahli kitab mai tanya soalan. Dia kata, Umar ni hebat, aku nak tanya soalan dengan Umar. Kalau boleh jawab, aku masuk Islam. Tapi tuan-tuan, Sayyidina Umar yang ni kata orang berilmu, bila mereka tanya 5 soalan ke 4 soalan, saya lupa tuan-tuan, Sayyidina Umar kata, aku tak boleh jawab satu pun. Tapi ada orang yang boleh jawab. Tuan-tuan, bila orang berilmu, bila dia habaq tu tuan-tuan, ilmu dia bagaikan berlian. Tapi bila saat dia tak tahu, orang tanya dan dia habaq dia tak tahu, itu mutiara. Mana mahir? Sayyidina Umar tunjuk akhlak. Tapi dia kata, hang jangan takut. Jawapan ni nanti ada dekat seorang sahabat Rasulullah. Dia panggil siapa tuan-tuan? Dia panggil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali, depa tanya aku tak boleh jawab. Pasal apa? Dia pernah dengar Nabi kata apa? Kalau aku gedung ilmu, anak kunci dia Ali radhiyallahu anhu. Dan nak abang yang kisah Sayyidina Umar ni, bila dia tahu dia abang, bila dia tak tahu, dia habaq benda tu, dia tak tahu. Allahu Akbar. Kita bila tak tahu, kita pusing, kepok, lompat, nak bagi terlepas agak kita. Betul tak betul? Orang apa semua baik orang. Kan? Satu kita mesti tak jawab, malu ni, tak tahu ni. Dia macam dia kepala otak. Kan? Kita nanti pusing aku tu tapi Sayyidina Umar bila dia tanya tu, apa dia jawapan Umar? Aku tak tahu, tapi aku yakin ada sahabat Rasulullah yang boleh jawab. Allahu Akbar. Dia tak malu. Bila dia kata, ni apa ni mas kahwin mahal-mahal ni, duduk marah, hal dia marah. Makcik tu mangkit tegur dia pakai Al-Quran. Dia diam, dia menangis. Seorang perempuan tua tegur dia, Umar, itu hak kami. Rasulullah beritahu tu hak kami. Perempuan tu baca pula Al-Quran. Umar diam. Tuan-tuan pergilah tegur. Ini tengok boleh. Mereka nak diam, mereka sumbat tuan-tuan. Sayyidina Umar lagu tu. Waktu dia mengerjakan haji dia, haji terakhir dalam kehidupan dia kena baling batu di tempat melontar. Kepala dia berdarah. Sahabat hak tengok ni tak gamak. Amirul Mukminin nak cari tak siapa? Dah. Dia tak suruh cari. Kalau kita kamera cek sisi. Kamera cek siapa paling? Siapa sabotaj? Dia tengok darah. Saat kematian Umar semakin hampir. Allahu Akbar. Kan? Saat kematian Umar semakin hampir. Abu Bakar tak gila nak jadi khalifah. Bila dia serah jawatan kepada Umar, Umar pun tak mau jadi khalifah. Tapi di Malaysia ada orang gila nak, tak tahulah AM ke PM, tak tahu. Kan? Punya duk bilang nombor ni tak tahu nak abang. Kalau pergi sekolah pun dia banyak mata pelajaran, bukan matematik ya. Dia kena belajar sains, dia kena belajar sejarah, dia duk number mengaji math ni kacau. Aduh, sikit lagi kita tutup tuan-tuan. Saya bagi sesudah dibacanya berulang kali, maka dia bertafakur panjang. Maka yang terkeluar daripada mulut Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, alangkah bagusnya kata-kata ini, alangkah indahnya bicara ini, dan kenapa aku mesti menentang. Taha, wallahu alam. Senang kita bagi ringkas. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kami tidak menurunkan Al-Quran, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, kepada kamu agar kamu menjadi susah. Allah Ta'ala tak buat turun Quran kepada manusia nak bagi susah. Illa tadhkirah, tetapi sebagai peringatan. Illa tadhkiratan liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula, ia diturunkan daripada Allah yang menciptakan bumi dan juga langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa,
Tuhan yang maha pemurah, yang bersemayam di atas arasy. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Quran, kafir Mekah tak ada hujah. Dia akan kata, mula dia kata syair. Bila dia kata syair, dia tengok syair ni tidak berjaya mempengaruhi orang, sampailah kepada tahap dia kata Rasulullah bila baca Quran menyihir orang, sampai orang jadi ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak. Pasal apa? Pasal Quran tu Allah Taala buat turun, Rasulullah cuma menyampaikan. Allah Taala cabar, fa'tu bi suratim min mithlih. Buat mai satu surah. Boleh tak buat? Tak boleh. Yahudi berjaya cipta 6 surah. Dia pakai nama-nama macam-macam lah. Kan? Tapi pasal apa? Al-Quran ni mutawatir, tidak terbatal, dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Mutawatir makna Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Mutawatir tidak terbatal, maksudnya siapa pun tak boleh ganggu, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Buat tapi orang dapat tahu tak sama. Indahnya Quran. Tuan-tuan ambil ayat ni dah jampi siap lah 30 Jui. Molekul ayat ni sama tak? Tak sama dengan ayat biasa. Tak sama. Ambil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca. Boleh, molekul ayat jadi lain. Kan? Bila cek molekul tu lain tu, dia jadi baik lagi ke tak baik? Dia jadi baik lagi. Cuba tuan-tuan ambil ayat tu kan. Bunga tak sekuntum, lagi pun tak lama harum. Jadi apa tuan? Dia kata molekul pun berubah, tapi berubah jadi tak elok. Kan? Berubah jadi tak elok. Hak tu kelebihan Quran. Bila baca, bila dengar. Sayyidina Umar, sahabat tadi dia pandai. Dia boleh baca, dia boleh tulis. Bila dia bertenang, dia baca, benda tu masuk dalam dada dia. Dia kata, aku nak tentang buat apa? Aku nak lawan buat apa? Hak tu. Dia faham bahasa Arab. Dia orang cerdik, dia orang pandai. Benda tu masuk. Lepas tu sikit lagi tuan-tuan. Ketika itulah Khabbab terus muncul daripada tempat persembunyiannya. Dan dia tidak takut lagi. Dan terus menyatakan kepada Umar, hai Umar, demi Allah, aku berharap engkaulah orang yang dikhususkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seruannya. Khabbab lalu menceritakan kepada Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Islam ini diperteguhkan. Salah satu di antara dua orang, iaitu Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal, dan juga Umar Al-Khattab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam tu Rasulullah berdoa dan Khabbab antara orang yang mendengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa semoga Islam ni dikuatkan salah seorang. Kalau wakil pemudanya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalau kata dari sudut bukan wakil pemuda, kira dewasa, nak kata dewasa ke orang tua. Lebih kurang pertengahan umur lah. Abu Jahal kerana pengaruh dia. Umar pengaruh untuk anak muda. Abu Jahal pengaruh orang pertengahan. Sebab ramai orang kaya dengar cakap dia. Tapi Allah Ta'ala suka orang muda. Allah Ta'ala pilih Sayyidina Umar. Kan? Khabbab dengar Rasulullah SAW berdoa. Dan sebab tu ahli sirah kata apabila Sayyidina Umar masuk Islam, ini kita tak boleh jadi tuan. Kita Islam secara nasab, kita tak boleh buat gini. Dia bagaikan pedang yang sudah terhunus. Dia bukan duduk dalam sarung tuan-tuan. Maksud pedang yang sudah terhunus ni, kira bila-bila masa boleh pakai. Ni bukan duduk dalam baru nak tarik lambat. Macam pergi perang, dia duduk tang tepi ke dia dah pegang siap-siap tuan-tuan. Zaman tu lah bukan ajak perang, kamera rakam lah. Dia kata ustaz ni telah menghasut, kena akta apa mampu aku. Kan? Tak nak abang cerita Sayyidina Umar lah. Ulama kata dia bagaikan pedang yang sudah terhunus. Maksud dia bila-bila boleh pakai. Bila dia masuk Islam tu tuan-tuan,
Dia isytihar Islam dia dekat tepi Kaabah. Depa pukul dia ramai-ramai tuan. Depa pukul dia. Depa pukul tu dia jatuh lah kan. Jatuh lah, dia dua tangan dua kaki. Yang ni main serbu kat 15-20 orang. Jatuh lah, jatuh. Jatuh tu bila depa rasa depa dah pukul puas dah tuan-tuan. Depa pun unduk tu. Sayyidina Umar mangkit gutu lah, relax lah. Tuan-tuan kalau 15 orang pijak, mangkit gutu ke orang angkat pergi sepanjang dia. Kan? Nak abang dia kuat ni, dia mangkit, dia gabui. Hak tengok, Allah mak, tak ada apa, belah tuan-tuan. Kata hak ni, dia, kalau kata kita ni adik-beradik entu raya. Kita dia buat aku tu. Hak tu Sayyidina Umar dia kuat. Dia tak reti nak selindung. Hijrah pun terang-terang, masuk Islam pun terang-terang. Hak tu Sayyidina Umar. Yang kita ni duk slow sangat, sorok sangat. Siapa ngaji cerita Sayyidina Umar ni daripada kecil sampai besar, tapi seriau. Hak pangkah tu pun kalau tak abang kat siapa orang tak tahu pun. Mana terlepas lah. Ontok kita pangkah siapa? Tak tahu kan? Pangkah lah bagi betul. Yang tu yang aku nak abang. Macam ni seruan jihad guna pensel bagi clear. Kan? Pasal kita tak tahu lah kok habis-habis pandemik ni apa ke ataupun kurang sikit ke apa ke, wallah alam. Tapi nak pesan nak tu lah. Kan? Tak suruh angkat pedang macam Sayyidina Umar. Kan? Pensel pun tak payah bawa. Kena pakai pensel mereka. Susah apa? Boleh faham tak ni? Pensel mereka. Pangkah bagi betul. Makan anda kira keluar jamban, masuk jamban dia kira pangkah. Tak payahlah. Leceh. Lo tak apa macam ayam pun tak tahu. Sampai dekat ni lu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung balik. Sayyidina Umar jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kata nak pergi tu, Adam dapat kata dia bawa pedang, Adam dapat kata dia tak bawa pedang. Tak apa. Yang ni macam drama. Last kali sinopsis yang besok punya kan. Ini bulan depan punya habang sikit bagi current sikit mai balik. Jadi insya-Allah sampai dekat ni dulu. Saya mohonkan jutaan kemaafan terkasar bahasa, terkurang ajar, temu apa-apa. Saya minta ampun, minta maaf nyak-nyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Al. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadan nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina ikhwana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khairin min ummina wa barik sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.